tengah buka apa dengan meliput. Aku ni pandang dia daripada belakang. Ya. Biasa kalau tengah main game tu kan, tengah sok main game, tiba-tiba orang kat belakang tu datang. Sok main game lah, sok main game. Main game Half-Life. Contohlah aku Half-Life pakai tablet PC. Main-main tiba-tiba kat belakang ada orang. Tak terperanjat tu. Itu yang dangerous tu. Kau main Half-Life tak terperasan ada orang kat belakang. Half-Life lah pakai tu tablet PC. Jadi dia dah masuk, kita ni tak boleh beli lah, tak boleh mainan. Kan ada 3, dia berapa? 4 ke 3. Badan pertama dia dah masuk, yang part 1 dia dah masuk, amaran 1. Lepas tu amaran 2 dia masuk lagi. Lepas tu ketiga dia tak ada amaran, terus beli. Dia sampai 3 je. Mesti ada orang bagi tahu jiran ni. Mesti tu asal bagi tahu apa yang kau buat kat belakang tu. Habislah. Sebenarnya nanti ni raya ni nanti mesti fitnah terkeluar. Dia tuduh anak Wat Daud lah buat macam tu. Usik pokok orang ke, cabut ke apa ke. Dah lah kantor air. Tu tak boleh pergi jalan. Plus ada cucu asal selalu bagi belakang, aku nampak. Daripada jauh aku dah nampak dia. Daripada dalam rumah lagi aku dah nampak dia dah pergi belakang. Rupa-rupanya dia nak tengok apa yang kau buat kat belakang tu. Sama ada kau cabut ataupun sama ada kau cabut korang ataupun ni. Jadi kau kena dia ni. Tu WhatsApp nanti cakap. Kau di belakang. Bila raya nanti dia tuduh kau di belakang. Macam ni contoh. Kau pergi contoh pergi belakang. Kau Isnin sampai Jumaat kau pergi belakang. Lepas tu Sabtu Ahad kau kat depan. Macam tu lah, Sabtu Ahad kau kat depan. Tu asal ni dia mesti tak pernah berjalan. Maknya marah. Maknya kan garang. Marah dia selalu. Dia pun ada cakap, dia pun selalu ada singgungkan perasaan orang lain.
Dia dulu pernah pergi Pahang, batuk pergi Certain, tak silap pun. Pergi Certain. Orang kau nak pergi jalan, kau pergi hari Ahad ke Sabtu, kau pergi hari Ahad buat apa? Kau pergi hari Sabtu lain kali. Hari Sabtu baru boleh kau pergi jalan. Besoknya kau tidur hotel semalaman, lepas tu okey lah. Tidur hotel lah. Sampai nak jalan malam-malam boleh. Masa jalan-jalan pula. Masa dia apa saja dia menegur seseorang pukul 4 pagi. Dia mesti ada nampak something lah. Ada 2 petanda. Sebentar sikit tu sebab maju paling belakang, ada dah masuk. Ada dah masuk, maju paling belakang. 20 jam lah. Tambah ke 8 16. Jauh ni. Jangan terus mengendang nin 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 nin